Bila kita tengok performan Marcus Rashford dekat pasukan Barcelona lepas dia keluar daripada Manchester United, kita tengok performan dia makin okey. So persoalan dia, adakah patut Manchester United bagi peluang kedua dekat Marcus Rashford ataupun tak? Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola United. So dalam video kali ni, dalam segmen Suara United, kita nak bincangkan adakah Marcus Rashford patut diberikan peluang kedua dekat Manchester United. Dia nak main ke tak mau main tu MU tu, kita tolak tepi sat. Tapi kita cuba fikir adakah dia ni patut diberikan peluang kedua. Sejak dia join pasukan Barcelona, memang kita nampak prestasi Rashford dah makin naik. Dia dah main 43 kali dengan pasukan Barcelona dan catatkan 22 gol contribution. Dia skor 12 gol dan buat 10 assist. Kalau apa nak tahu, 22 gol contribution tu jauh lagi tinggi kalau nak compare dengan semua front attacking Manchester United pada musim ni. Kalau kita compare, Matheus Cunha ada 10 gol contribution untuk Manchester United. Bryan Mbeumo, pemain paling tajam kita setakat lah ni, dah buat 13 gol contribution saja. Sesko dah buat 11 gol contribution. Ahmad jangan duk tanya, Ahmad 4 gol contribution saja. So kalau kita nak compare, sebenarnya memang prestasi Rashford memang jauh lagi bagus kalau nak compare dengan semua front attacking kita. Tapi satu benda kita kena ingat, Rashford tu prestasi dia dekat La Liga, bukan dekat EPL. Tapi apa sebab aku buat kemungkinan Rashford return dekat Manchester United? Sebab bila aku baca beberapa berita dan juga beberapa rumor, kemungkinan besar Barcelona yang pada mulanya mereka plan untuk permanentkan Rashford, lah ni dengar cerita mereka tukar plan. Sebab kan kita tengok sepatutnya Barcelona mereka ni ada perjanjian dengan MU, mereka ni akan beli Rashford pada hujung musim dengan harga 30 juta euro. Untuk dapatkan Rashford dengan harga 30 juta euro, bagi aku harga tu cukup berpatutan. Tapi lah ni dengar cerita Barcelona anggap harga Rashford tu terlalu mahal. Yalah, sebab Barcelona lah ni tengah tak ada duit. Sebab kita kena ingat, mereka beli Rashford tu nanti bukan untuk jadi first team player. Mereka akan beli Rashford tu untuk jadi backup kepada Rafinha dekat kiri ataupun Lamine Yamal dekat belah kanan. Dan sebab mereka anggap 30 juta euro tu mahal, sebab mereka ada satu posisi untuk mereka isi dekat sama nanti, dan posisi tu perlukan duit yang tinggi, iaitu striker tengah. Sebab Lewandowski kemungkinan besar akan tinggalkan Barca pada hujung musim nanti dan mereka kena cari striker baru. Dengar cerita lah ni, mereka nak striker pasukan Mallorca, iaitu Vedat Muriqi. So kalau benar ni jadi, kemungkinan besar mereka ni tak akan permanentkan Marcus Rashford walaupun Rashford perform dengan Barcelona. So kalau contohlah Rashford ni tak jadi stay dengan pasukan Barcelona, adakah patut kita bagi peluang kedua dekat Rashford? So jom kita bincangkan. Kita tengok pendapat-pendapat daripada viewers Pala Bola United dulu. Daripada komen yang pertama, daripada Muklis Koyum, dia kata Rashford patut balik ke MU. Yang pertama, sebab dia kata boleh jadi backup Cunha atau bersaing untuk dapatkan first choice. Yang kedua, dah banyak pengalaman dan boleh jadi contoh kepada play-play muda. Yang ketiga, dia produk akademi Manchester United. Bagi aku, untuk pendapat Muklis, aku kurang setuju sedikit. Daripada tiga tu mungkin aku sokong satu tu ialah memang Precious, sebab dia ni produk akademi Manchester United. Memang bila produk akademi ni dia ada satu sentimental value sikit lah. Tapi lagi dua poin aku kurang setuju. Yang pertama adalah dia nak jadi backup kepada Matheus Cunha. Untuk nama macam Rashford, kalau dia jadi backup dekat Barcelona, orang tak kisah. Tapi kalau dia balik ke Manchester United, dia tak jadi first team player, orang akan peduli. Media-media akan cover. Setiap game Rashford tak start, orang akan cover. Pasal apa Rashford tak masuk dalam first E? Sebab Rashford ni adalah produk akademi Manchester United, dan dia ni dah lama dah sebelum ni jadi poster boy Manchester United. So bila dia balik ke MU, orang akan expect dia akan jadi first team player. Tak kira lah siapa main kat posisi dia, Cunha ke, Mbeumo ke, Ahmad ke, orang nak Rashford start. So benda tu akan naikkan pressure dekat manager pasukan Manchester United nanti. Yang kedua, dia nak jadi backup kepada Cunha. Gaji dia tinggi sangat. Gaji Rashford antara yang tertinggi tau dekat Manchester United, £325,000 seminggu. So aku rasa kalau sekadar nak jadikan backup ataupun nak fight untuk first choice punya team, aku rasa agak tinggi lah gaji tu. So aku rasa tak berbalik untuk kekalkan Rashford dengan alasan tu. Poin kedua daripada Muklis, dia kata banyak pengalaman boleh jadi contoh kepada play muda. Yang ni pun aku kurang setuju juga. Sebab kalau kita tengok dekat Manchester United, sepatutnya Rashford ni kalau dia nak jadi contoh kepada play-play muda, ya memang kalau kita tengok play-play muda dekat akademi, memang mereka tengok Rashford ni sebagai idola mereka. Sebab Rashford ni macam mereka, daripada akademi boleh tembus ke tim utama dan jadi star player.
Tapi bila dia jadi star player, dia jadi macam star syndrome. Dia malah nak pressing, dia malah nak lari, banyak jalan dekat atas padang. So aku rasa dia tak patut jadi role model untuk player-player muda. Tapi apapun, terima kasih dekat Muklis Koyong sebab bagi pendapat. Aku setuju dekat akademi tu. Akademi tu memang precious gila. Cuma sayang lah kan, nak jadi backup untuk Kurnia ataupun nak jadi contoh tu, aku rasa tak sesuai lah untuk dia jadi contoh untuk player-player muda. Bukanlah nak kata attitude dia tak bagus, tapi dia punya body language dekat atas padang tu, itulah masalah dia. Kita tengok pendapat yang kedua daripada MC Nef 1186. Dia kata tak perlu rasanya, sebab nak jadi player yang betul-betul bersinar untuk MU ni perlu bermain dengan hati. Ingat lagi zaman Amorim dulu, dia cuma tak dapat bermain as starter, and dia komen seolah-olah dia merajuk tak dapat main. Walau Amorim cuma nak bagi dia kerja keras sikit. Cuba bandingkan dia dengan Casemiro. Amorim dulu awal-awal lagi, betul, masa Amorim awal-awal main kat MU lagi, dia cakap Casemiro ni tak sesuai dengan taktik dia, macam dia cakap. Tapi apa Casemiro buat? Dia tunjukkan kesungguhan dia dan boleh main untuk sistem Amorim, dan now dia jadi our beloved player. Itulah bezanya mentality star dengan mentality hard work. Sedangkan kalau Casemiro nak jadi mentality star, dia layak sebab dia dah menang 5 UCL dengan Real Madrid. Patutnya dekat MU lah ni, period dia honeymoon je. Tapi kita tengok Casemiro lah tunjukkan contoh pemain yang berkualiti dekat Manchester United, walaupun dia bukan lagi pilihan utama. Amorim berapa kali dulu cakap dekat Manchester United, dia kata Rashford ni pemain yang sangat-sangat berkualiti, tapi cuma kena bekerja lagi keras. Kalau dia bekerja keras, Amorim kata dia akan jadi unbelievable player. Tapi sayang, Rashford pilih untuk tak ambil cabaran daripada Amorim dan pilih jalan yang lagi selamat untuk berpindah ke kelab lain terus. Kalau kita nak rewind balik pendapat yang dia kata tadi, dia kata tak perlulah balik ke Manchester United lagi. Sebab yang pertama, kalau nak main untuk MU tu ataupun main untuk mana-mana kelab, kena main sebab hati lah, bukan sebab duit. Bukanlah nak kata Rashford tu main tak ada hati dekat Manchester United. Dia mestilah main ada hati dekat MU sebab dia ni pemain akademi, lahir daripada akademi Manchester United. Tapi itulah kesungguhan dia dekat atas padang tu, main macam tak ada hati. So mungkin kalau dia balik dekat Manchester United, kalau dia tak jadi first team player lagi, mungkin dia tak fight dan dia akan pilih untuk keluar sekali lagi. So cycle tu kemungkinan besar akan berulang. So kita tengok pendapat yang ketiga pula, iaitu pendapat daripada Andrew Harry. Dia kata kenapa nak jual? Yang pertama, gaji tinggi, macam aku cakap tadi, £325,000 seminggu, beban kalau tak main. Kalau dia main first team tak perform pun dah beban, apatah lagi kalau main jadi backup. Itulah masalah dia. Kalau gaji macam Maguire okey lagi, 190k. Ni Rashford sampai 300k tau, 325k. Kalau bahagi 2 pun 160, 170, still mahal lagi. Yang kedua, Andrew Harry ingatkan balik, dia kata hubungan dengan Amorim rosak. Dia dibuang dari skuad Disember 2024, lepas tu terus minta pindah. Lepas tu yang ketiga, point bagi aku betul. Dia kata United nak rebuild, perlukan dana dan kosongkan slot gaji untuk pemain baru. Betul. Manchester United macam aku cakap hari tu, kalau hampa pernah tengok video yang Manchester United nak buat clearance sale tu, Manchester United target nak buat 100 juta sale dan juga 1 juta seminggu untuk kosongkan gaji, dan Rashford termasuk dalam plan tu. Dan aku rasa Manchester United tak perlu tukar plan dan kekalkan plan tu untuk jual Rashford dan kosongkan slot gaji dia sebelum ni. So senang cerita pendapat Andrew Harry, dia kata gaji tinggi kena jual lah, so tak boleh jadi backup. Yang kedua, dia kata hubungan dengan Amorim rosak. Yang ketiga, MU perlukan dana. So kita tengok pendapat seterusnya, Muhammad Dua Hidayat. Dia kata lebih baik buat seperti Greenwood ataupun Anthony, jual murah dan letakkan perjanjian. Jika ada kelab besar yang beli kemudian hari, maka harus bayar separuh dari harga jualan. Ni orang kata sell on clause lah. Contoh macam MU jual Greenwood dengan Anthony harga murah, tapi MU letakkan 50% sell on clause. Future nanti kalau depa ni dijual, MU akan dapat untung 50%. Aku setuju gila dengan pendapat Hidayat, sebab aku rasa memang benda macam tu lah Manchester United patut buat. Minimumkan kerugian, dalam masa yang sama kita offloadkan pemain yang kita tak perlu. Contoh kalau lah tak jadi jual dekat pasukan Barcelona, jual lah ke pasukan lain, contoh macam jual ke Dortmund ke apa semua ke, jual lah harga 20 juta, tapi sell on clause letak 50%. Mana tahu nanti Rashford perform, nak pindah pergi kelab lain, kita akan dapat untung juga hasil penjualan tu. So kita tengok pendapat yang terakhir daripada Muhammad Ismail Abdullah. Dia kata jangan simpan plan dia tak ada hati. Ni macam pendapat tadi juga. Dia kata bagilah dia bersinar di tempat lain, mungkin bukan masa dia dengan kita lagi. Not a bad player, just a bad time. Muhammad Ismail kata dah tak ada hati nak main untuk Manchester United, buat apa lagi kan? Baik jadi fly high dekat tim lain. Dan bagi aku benda tu lah yang sepatutnya berlaku. Sebenarnya bila Rashford perform dekat Barcelona, aku tak kecil hati pun. Aku suka, aku happy tengok dia perform dekat Barcelona. Sebab ya, jauh dalam sudut hati kita, kita nak Rashford berjaya. Tak kira dekat MU, biarlah dia berjaya dekat tempat lain. Cuma satu je, jangan berjaya dekat kelab dalam EPL saja. Sebab tu nanti akan menyusahkan Manchester United. Kalau dia perform dekat kelab luar EPL, macam tu baru kita happy. So betul lah kata Muhammad Ismail, biarlah dia berjaya dekat kelab lain. Ni ada
pendapat tambahan ni daripada Muhammad Ruzani. Dia kata kalau nak return boleh. Oi, dia kata boleh. Tapi bagi dia jual burger dengan ayam jual burger dengan ayam balang depan stadium atau jual ropok lekor cheese kat kantin Old Trafford. Ni boleh buat ni. Okey, kita masuk rumusan aku lah. Rumusan aku, Marcus Rashford ni kita tak nafikan dia ni memang pemain yang bagus. Tapi kita juga tak boleh nafikan yang Manchester United lah ni dalam proses rebuild. So kita nak fresh dan kita tak mau ada masalah-masalah toksik macam sebelum-sebelum ni. So better Marcus Rashford keluar daripada Manchester United dan dia bersinar dekat tempat lain. Dia pun boleh dapat tempat dalam skuad kebangsaan England. Cuma persoalan dia, kalaulah Barcelona tak mau beli Rashford, ke mana patutnya Rashford pi? So hampa cuba komen tengok kat bawah. Bagi hampa setuju ke Rashford balik ke Manchester United? Ataupun kalau hampa rasa Rashford tak patut balik ke Manchester United, selain pasukan Barcelona, ke mana patut dia pindah? Hampa cuba komen kat bawah, okey? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum.